Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bersama saya Nabil Andi untuk merangkumkan wawancara Kendiri pra dan pasca. Jom sama-sama kita saksikan. Untuk bahagian satu, siapa saya sebagai insan? Saya menggambarkan diri saya sebagai balon helium yang kecil, di mana ia menggambarkan diri saya yang kecil tetapi berjiwa kepimpinan yang besar. Kerana apa? Balon ini mampu untuk terbang tinggi. Dan balon juga mempunyai tali, di mana tali itu terikat menggambarkan diri saya terikat dengan perasaan orang lain, di mana saya mempunyai sikap empati yang sangat tinggi kepada sesiapa sahaja. Bukan itu saja, balon ini juga menggambarkan diri saya yang lembut. Bila tekan dia nampak lembut, tetapi mempunyai ketegasan diri sendiri yang sebenar dalam diri saya. Nak tahu siapa insan yang saya boleh jadikan contoh? Jom kita saksikan. Siapa pula insan yang saya ingin jadikan contoh? Insan yang saya ingin jadikan contoh ialah Heliza Helmi, di mana Heliza Helmi merupakan seorang yang berani dalam menegakkan sesuatu perkara. Yang kedua, beliau seorang yang sangat berani dalam menghadapi apa jua cabaran dan keadaan. Saya kagum dengan sikap beliau kerana beliau seorang yang sangat berani dalam menegakkan sesuatu keadilan, terutama dalam sesebuah agama itu sendiri. Jadi saya perlu mencontohi beliau apabila saya menjadi seorang guru perantis pada masa yang akan datang, di mana saya berani dalam menegakkan keadilan dan bersuara kepada semua orang. Jom kita lihat bahagian 2 pula. Jadi, apakah ciri-ciri kepribadian yang melayakkan saya untuk menjadi seorang guru perantis? Yang pertama, saya seorang yang kreatif dan bijak dalam mengawal suasana kelas dengan pelbagai kaedah pembelajaran, di mana saya seorang yang pandai mengawal intonasi saya bersama dengan murid-murid di dalam kelas. Yang kedua, berdasarkan pengalaman saya dalam bidang pengucapan awam, saya pandai menarik perhatian murid di dalam kelas. Saya juga seorang yang bertanggungjawab, komited dan prihatin terhadap murid-murid di sekolah. Apa pula perkara yang saya perlu perelokkan sepanjang pengajian saya di UPSI? Yang pertama, saya perlu berani dalam membuat sesuatu keputusan dan menetapkan sesuatu keputusan sendiri. Yang kedua, saya perlu bijak dalam mengawal emosi diri sendiri, di mana saya tidak perlu menyalahkan orang lain. Sebaliknya, saya perlu memperbaiki kelemahan diri yang terdapat pada diri saya sendiri. Apa pula persediaan saya untuk sebelum menjadi seorang guru pada masa yang akan datang? Yang pertama, saya perlu mempersiapkan fizikal dan mental saya untuk menghadapi cabaran di alam persekolahan nanti. Yang kedua, saya perlu mengekalkan konsentrasi saya untuk menjadi seorang guru yang cemerlang pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga, saya perlu banyak menambah ilmu pengetahuan tentang pedagogi, kaedah pengajaran dan sebagainya untuk menjadi seorang guru profesional pada masa yang akan datang. Nak tengok bahagian 3 pula? Mari kita saksikan. Melalui wawancara Kendiri bahagian 1, saya menyedari bahawa kelembutan, ketenangan dan empati merupakan satu kekuatan jati diri yang ada pada diri saya. Saya juga memahami bahawa memahami perasaan orang lain dan bersikap penyayang merupakan satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan dan kepimpinan. Melalui idola Heliza Helmi pula telah mengajar saya bahawa kelembutan bersama keteguhan dalam prinsip merupakan satu aspek yang sangat penting dalam membentuk diri untuk menjadi insan yang berdisiplin dan kuat pada masa yang akan datang. Kesimpulannya, bagi bahagian 1 ini, saya dapat mengukuhkan keyakinan diri saya untuk bergerak ke hadapan dan memahami dengan lebih dalam lagi tentang perasaan orang lain. Melalui wawancara Kendiri bahagian 2 pula, saya menyedari bahawa kepribadian seperti berdisiplin, bertanggungjawab dan kreatif membantu saya sebagai seorang guru perantis. Saya juga semakin faham bahawa menarik perhatian murid, mengawal emosi dan menjadi contoh yang baik ialah tanggungjawab sebagai seorang guru. Melalui bimbingan pensyarah iaitu Dr. Rozi, saya semakin sedar bahawa guru perlu berani dalam bertindak dan yakin dalam membuat satu keputusan. Kesedaran ini telah menjadikan saya untuk lebih yakin dan matang dalam mengawal emosi serta terbuka dalam menerima apa-apa jua teguran. Sepanjang mengikuti kursus KPG 3013, saya menyedari perubahan yang sangat ketara dalam kepribadian saya sebagai insan guru perantis. Saya telah menjadi lebih yakin dan berani bersuara dalam menyampaikan idea dan pendirian secara beretika dan berhemah. Pengalaman tugas wawancara bersama guru profesional telah memberi pendedahan tentang realiti profesi keguruan,
dan meningkatkan kesiapsiagaan saya sebagai bakal guru. Pendekatan pengajaran seperti pembentangan, perbincangan terbuka dan galakkan berfikir kritis seperti yang Dr. Razif selalu buat dalam kelas telah membantu saya lebih yakin untuk berkomunikasi dan mempertahankan pandangan secara profesional. Secara kesimpulannya, kursus ini telah membentuk saya menjadi bakal guru yang berkeyakinan, beretika, berprinsip serta matang dari segi emosi untuk menghadapi cabaran dunia pendidikan.